Seorang lelaki pernah memenangi kejohanan Scrabble Perancis walaupun dia langsung tidak boleh bercakap Perancis. Tapi kali ini, dia buat perkara yang sama tapi dalam bahasa Sepanyol. Dan ceritanya lebih menarik. Selepas menang 5 kejohanan dunia Scrabble bahasa Inggeris dan 2 kejohanan dunia Scrabble bahasa Perancis, Nigel Richard mula rasa bosan. Jadi, Nigel sertai kejohanan dunia Scrabble Sepanyol pula sebagai cabaran baru. Bila pemain profesional Sepanyol dengar yang dia langsung tidak tahu bercakap bahasa mereka, ramai kata dia tidak ada peluang sebab bahasa Sepanyol tidak sama macam bahasa Perancis. Tapi mereka lupa satu benda, Nigel terlalu hebat dalam Scrabble sampai suatu masa dulu orang sangka dia menipu, lalu bandingkan gerakan dia dengan komputer. Tapi hasilnya strategi Nigel terlalu kompleks sampai komputer sendiri tidak dapat jangka langkah dia. Walaupun begitu, dia tetap mendominasi pemain Sepanyol dan menang 23 daripada 24 perlawanan sebab dia sempat hafal seluruh kamus bahasa Sepanyol. Dia guna perkataan yang penutur asli sendiri pun tak pernah dengar. Tapi Nigel langsung tak kisah pasal kemenangan. Sekarang, ramai jangka dia akan terus mencabar diri dengan menguasai Scrabble dalam bahasa-bahasa lain pula. Komen pandangan korang.